Takut nak pegang dekat tangan, takutlah hilang. Contoh ini dalam 12,000 lebih hari ni. Jadi nampak harga dia 12,000 lebih. Maksud sesuai lah kalau nak pergi umrah. Kalau jual hari ni tolak spread sekalipun dapat 11,000 lebih. Nampak? Saya beli 8,000 lebih je 2 tahun lepas. 8,000 lebih, jual dapat 11,000 lebih. 3,000 lebih saya untung. Bersih. Tak buat apa-apa pun, simpan emas je dapat untung. Alhamdulillah. Nampak? Dan emas ni dikekalkan kuasa beli, tu yang penting lah. Kalau niat kita 2 tahun depan, contoh umrah, pergi umrah, hari ni mungkin boleh pergi dengan 8,000. Boleh pergi dengan 10,000, contoh 10,000. 2 tahun depan boleh pergi umrah dengan 10,000. Mungkin kalau lepas pun sekadar pergi, mungkin duit belanja kurang ke, mungkin ya cukup-cukup makan. Tapi bila kita tukar untuk emas, dia seiring dengan kos pergi umrah yang naik ke, harga emas pun naik. Jadi dia seiring. Sebab tu emas lebih sesuai untuk jaga panjang. Boleh faham Nak pastikan kita ada tabungan lebih baik, menabung tu kena mudah, kena secara auto. Tak perlu fikir-fikir dah nak menabung ke tak. Okay, salah satu caranya mudah, menabung dekat aplikasi ni. Dalam phone kita je. Yang belum ada aplikasi ni, pergi register je dekat profile saya. Ataupun boleh DM, nanti saya akan reply.